Sebab saya pernah dengar ada perawat Islam yang pernah mengatakan kat saya, sihir Arab ni memang dahsyat-dahsyat sebab diorang sanggup go to the extreme in terms of ritual yang diorang buat. Tapi in terms of dari segi specifically kenapa Arab tu saya tak tahu. So Ustaz pun tak pernah dengar. Saya tak setuju lah. Sama je semua basically. Sama je. Dia macam ni lah, macam kita tengok, kita dah alami accident kat Malaysia ni dahsyat. Sebab kita dah nampak benda tu. Tapi benda tu hanya sekadar telahan, bukan kajian. Sebab dekat contoh macam Ustaz dekat Saudi kan. Ustaz dekat Mesir kan. Kat Mesir pun banyak Kristian kan. Banyak. Gereja sama besar dengan masjid. Kat Saudi? Kat Mesir. Mesir? Masjid besar, gereja sama besar. Oh yo. Masjid tak pernah orang ramai. Gereja kenapa Ustaz? Kenapa? Dia lebih kurang macam 60 juta rakyat Mesir. Kristian lebih kurang dalam Mesir 60 juta? Lebih kurang dululah, sekarang mungkin ramai lagi. Lebih kurang dalam 5 juta ke. Apa yang buatkan diorang lebih ramai daripada orang Islam Ustaz? Kat sana? Sana memang sejarah Kristian orang kuat kat sana. Dia start daripada Amr bin As yang buka pada tahun 14 Hijrah. Yang membuka Mesir? Omar yang arahkan Amr buka. Sebenarnya dia lambat setahun, delay setahun. Peperangan tu delay setahun. Sebab apa? Omar tulis surat. Saya tengoklah dia punya ayat dia kan. Dia kata lebih kurang, aku dapati tentera-tentera engkau ini lambat. Aku merasakan ini adalah kerana kita sama berdosa dengan mereka. Kita menang disebabkan kita bersih dari dosa. Kalau kita berdosa, mereka berdosa, fair lah. Ikut senjata lah. Itu je. Kita menang dengan orang musuh kita dengan ketakwaan dan tiada dosa. Kalau kita berdosa, dia berdosa, fair. Tengok senjata siapa yang paling hebat. Jadi Omar tulis surat. Kemudian bila dapat surat tu, Amr pun dia muhasabah lah. Dia koreksi, maksudnya bersihkan dosa sebagainya. Terus menang. Sebelum tu kalah. Kalah. Setahun maksudnya. Islam ni dia cepat. Tentera yang bersih, tadi saya sebut dia kan, tentera Hunain, first half kalah. Sebab apa? Ujub tadi. Iz'a jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Dia ada penyakit ujub yang menyebabkan Tuhan tegur, kalah. Sebab 30,000 tentera Bani Hauzan serang hendap umat Islam. Bertempiaran, lari semua. Jadi Mesir pun lambat setahun, Omar hantar surat. Dan akhirnya tahun 14 Hijrah, Amr bin As buka Mesir. Sebab itulah Islam bertapak di situ. Kalau zaman dulu tu diorang panggil apa Mesir Ustaz? Itu Mesir kuno. Mesir kuno dia macam-macam agama dia ada. Bukan maksud saya kawasan tu. Orang Arab panggil apa dia? Tetap Mesir. Oh Mesir juga. Mesir zaman juga. Nabi SAW pun ada perkataan Mesir. Udkhulu Misra insya-Allah aminin. Mesir. Jadi dalam Quran itu kan? Dalam Quran lah. Ada perkataan Mesir Ada perkataan Mesir. Maknanya daripada Nabi Yusuf pun daripada Palestin diperintahkan untuk datang ke Mesir. Bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf perintahkan Yakub dan keturunan untuk datang ke Mesir. Nabi Yusuf kan dia memerintah Mesir. Bukan memerintah lah, maksud dia jadi pembesar lah. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai penjaga khazanah bumi Mesir. Jadi dia sebagai menteri keuangan. So basically so bila kita boleh argue katakan Mesir ni, kalau kita tengok dari segi DNA dia orang, banyaknya sebenarnya bangsa daripada bangsa Israel lah. Dia campur-campur lah sebenarnya. Ya, maksud saya adalah limpahan-limpahan daripada darah yang sebab dia daripada Israel kan, daripada Palestin kan. Daripada Palestin ada, sebenarnya yang asal tu dia lain lah. Asal maksudnya yang sebelum yang Mesir kuno tu lain lah. Zaman-zaman Fir'aun. So maksudnya diorang tu bukanlah Nabi Musa bukan Arab. Jadi kebanyakan Nabi memang bukan Arab, hanya 4 Arab maksudnya Israel lah kan. Ya Bani Israel. Yang macam jadi Nabi Musa pun Bani Israel. Bani Israel. Jadi mereka ni Mesir kuno, Yahudi dan macam-macam. So kalau Mesir ni Arab kuno sekarang kuno saya tak ingat Arab ke bukan. Faham? Okey Ustaz, saya ada satu nak share dengan Ustaz sebelum kita end. Ni dah habis soalan. Kita kesuntukkan masa sebab Jibril, alhamdulillah kita dekat Jibril sekarang. Kita just mengharap kita tidak di ziarah oleh Israfil je Ustaz. Jibril tak apa. Ke Ustaz lawak ni tak sesuai Ustaz untuk tonton kamu. Okey je Ustaz. Okey je. Saya suka Israfil ke Israel. Sorry. Israfil yang tiup kan? Sorry. Israel. Astaghfirullahalazim. So apa tadi saya lupa dah cakap dia. Ustaz saya nak share dengan Ustaz.
Ustaz ada macam berminat ke pasal like sejarah manusia zaman Nabi Adam ataupun zaman sebelum Nabi Adam dan sebagainya? Saya semua ilmu Islam yang berkait saya minat. Cuma kalau fokus yang tertentu saya kena baca dulu. Ustaz ada pernah dengar ke apa dengan maybe bahasa Kelantan dia sains-sains ustaz, kawan-kawan ustaz yang mungkin pakar dalam bidang sejarah sedikit tentang makhluk ataupun manusia sebelum Adam? Saya pernah dengar? Saya pernah baca tapi saya tak ingat. Okey. Adakah masa Nabi Adam AS turun, Ustaz tahu adakah memang at that time tak ada makhluk lain yang lebih kurang macam manusia tersebut? Jadi bila Allah sebut dalam Quran, kami nak jadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi para malaikat argue kan. Malaikat dia bila argue tu seolah-olah dah ada dah. Okey. Azza ja'alu, adakah kamu nak cipta? Maksudnya benda tu kalau tak ada, macam mana malaikat argue? Itu perbahasan. Okey. Tapi untuk more saya kena tengok balik tafsir saya. Saya pernah baca. Faham kenapa saya sebut benda ni Ustaz? Sebab hari tu kita tak release lagi, insya-Allah bulan depan. Antara podcast yang paling mind blown dengan penulis buku tentang sejarah manusia. So kita semua tahulah. Okay, mungkin kita argue tapi facts tak ada, which is dalam Quran sendiri malaikat macam argue pernah ada yang menumpahkan darah manusia kan. Okay, tak apalah, okay, kita lupakan tu. Tapi persoalan terbesar, adakah masa Nabi Adam AS turun, kita ni sebenarnya turun di kala mana ada dah makhluk ni at the same time ataupun dah pupus? Itu kita tak tahu, betul tak? Ya. So kenapa saya sebut benda ni Ustaz? Sebab ada point yang dia buat dalam podcast tersebut. Point yang dia buat is, kalau kita tengok DNA kita dari segi sudut sains, kita punya DNA dah tercampur dengan DNA makhluk-makhluk manusia yang serupa manusia ni di zaman ratusan ribu tahun dulu punya DNA yang dijumpai. Dan kita ada DNA tersebut yang lebih kurang sama. So dia cakap apa Ustaz? Dia cakap ada kemungkinan yang mana manusia ni boleh jadi hidup di zaman yang sama dan bersama dengan mereka membuatkan kita sendiri ni, kita yang sekarang ni adalah keturunan mereka juga, yang makhluk sebelum tu. Apa makhluk jenis tak tahu? Manusia. Sebab kan kalau kita tengok saintis, diorang punya kajian, diorang akan cakap kita manusia adalah homo sapien, tapi ada macam-macam homo erectus dan sebagainya. Kalau kita tengok DNA diorang yang diorang jumpa ataupun diorang punya apa panggil lah, kalau kita jumpa dalam tanah, fosil lah. Dia punya fosil tu memang bentuk macam manusia tapi berbeza sedikit. Contoh macam kepala dia besar sikit ke, dahi dia besar, muka dia panjang, tapi serupa macam manusia tapi mungkin dia tak ada akal, wallahu alam. Tapi kenapa benda ni jadi point? Sebab dia relate kepada point yang mana kalau manusia sama manusia yang rapat, contoh macam kita punya anak kahwin dengan anak kita juga, dia akan ada kecacatan DNA kan. So disebabkan tu penurunan manusia tu boleh jadi dia turun di waktu yang sama supaya ada kurang kecacatan DNA yang berlaku, sebab dia tak boleh membiak dengan cara rapat. So dia akan membiak dengan yang lain ni, membuatkan kita yang sekarang ni adalah kita yang telah dicampuri. Apa komen Ustaz? Ustaz rasa macam ada logik behind it ke Ustaz macam no comment langsung? Saya menerima apa sahaja fakta-fakta yang tak bertentangan dengan Quran. Kalau selagi mana tak ada bertentangan dengan Quran, saya Ustaz memang tak pernah dengar ke memang manusia ni pernah hidup dengan makhluk lain? Memang tu tak ada langsung. Macam mana manusia hidup dengan makhluk lain? Makhluk yang manusia tadi tu tapi yang bukanlah keturunan Nabi Adam AS. Tak nak dengar, first time dengar. So first, kalau apa pendapat Ustaz tentang point yang saya cakap tadi? Ustaz ada apa komen? Tak ada komen. Maksudnya benda tu masih lagi dalam logik je maksudnya. Logik lah maksudnya. Tapi kebenaran tu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alright Ustaz, thank you so much atas masa yang kita spend malam ni. Saya appreciate masa yang spend dengan kita. So guys, macam biasa, boleh komen kat bawah apa-apa soalan korang. Ustaz, bila Ustaz siap buku Ustaz Roger, kita kena buat sekali lagi Ustaz untuk membedah buku. Ke Ustaz ada buku sekarang yang seronok yang kita boleh buat in the future? Mana buku lain lah. Yang dah buku ada saya lah. yang Ustaz rasa menarik untuk kalau kita antaranya tadi maksudnya tentang buku Ustaz sendiri lah maksudnya. Buku saya yang kat Mesir banyak fiqh lah. Yang Ustaz tulis sendiri? Umur tu fokus on fiqh lah. Yang last hukum patung dan gambar dalam Islam. Tapi satu buku? Satu buku. Apa yang buatkan dia tebal sangat Ustaz? Banyak hukum patung, bahasa kitchen, apa patung maskot, gambar
animasi, gambar betul, gambar tak betul, gambar berkenaan buku tu lah. And buku tu masih dijual sampai sekarang? Tak jual pun. Kat Malaysia je saya jual. Saya tak publish pun kat Malaysia. Oh, kenapa? Sebab itu bahasa yang terlampau complicated. Maksudnya ilmiah sangat. Saya nak di Malaysia nak lebih nak buat santai tu yang. So ni buku pertama lah kira? Tak, buku 3. Yang maksud saya kat Malaysia ni? Malaysia pertama. Pertama lah? Pertama. Oh, tak ada lagi kira setelah sekali? 15 tahun. Apa turning point nak tulis Ustaz? Yang mana? Kenapa nak tulis balik buku? Apa yang turning So point saya dia? memang dah lama nak tulis buku. Banyak sangat karya dalam komputer tu. Tapi semua tak jadi, hilang ataupun komputer rosak, tak mana lah. Ataupun macam-macam lah alasan. Allah tak bagi kekuatan saya. Kadang-kadang yang dah siap pun ada. Buku antaranya saya pernah tulis pasal fake perubatan moden. Dah hilang mana dah. Tentang klon, tentang transplant. Apa saya tulis tu, kira dah siap lah. Tapi semua tak kemas kini, tak semak semula. Itu pun dah hilang mana dah. Itu masa saya mula sampai kat Mesir. Sampai kat Malaysia. Pasal 40 keistimewaan Nabi pun ada. Capal, itu pun dah tebal dah kat satu muka surat. Capal saja? Capal Rasulullah. Salam. Ya? Saya suka cari tajuk yang orang tak buat. Yang terbaru ni sunah-sunah rare lah. Saya cari yang sunah-sunah yang jarang. Antara yang tinggi view-nya dekat TikTok. Adakah anda suka makan sejuk atau panas? Nabi suka yang mana? Saya buat dia punya hook dia tu kan. Saya boleh teka Ustaz. Boleh saya teka? Saya tak tengok video tu. Tak tengok lagi? Apa dia? Sejuk. Sejuk lah. Betul tak? Betul. Saya bawa hadis lah. Nabi sebut abridu ta'am al-har fa inna ta'am al-har ghairu dhil barakah. Biarkan makanan itu sejuk. Kerana makanan yang panas itu tak berkat. Tak berkat terus? Tak berkat terus. Ghairu dhil barakah. Define panas Ustaz. Define panas. Panas ni maksudnya Nabi sebut hadis dia sebut hadis apa Asma dia kata sehingga hilang dia punya wap dia tu. Lagi mana ada nampak asap-asap tu jangan makan. Faham. Panas tak apa tapi jangan nampak. Tapi saya logik bila kita makan tak rasa sedap sebab panas. Memang lah. Itu yang maksudnya nafsu kita biasanya akan bertentangan dengan suruhan-suruhan Allah Ta'ala. Biasalah. Alright, thank you so much. Alright, macam biasa Ustaz ada final words dekat viewer kita sebelum kita end. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Mudah-mudahan ada sumur di ladang, kita boleh mandi lagi. Kalau Yusof sudi dah lain dia punya pantun. InsyaAllah kalau ada rezeki pantun Jawa lah Ustaz, satu special. Pantun Jawa. Ada. Tapi orang apa dengar? Wong wedok baju ni ketat melekat, Pak Haji nelok matanya bulat-bulat. Apa maksud dia? Orang perempuan pakai baju seksi ketat melekat, Pak Haji tengok matanya bulat-bulat. Betul. Dan itu saya reka je. Okey. Ada campur-campur mix Jawa dengan Melayu. Alright, okay. Thank you so much guys. Macam biasa jangan risau Ustaz puasa tapi kita akan bungkuskan makanan untuk Ustaz untuk Ustaz Jamal buka puasa Ustaz. Alright guys, komen kat bawah apa soalan korang, siapa guest yang korang nak tengok next, insya-Allah guys kita bakal berjumpa di episod akan datang. Assalamualaikum.